Gang, aku rasa kan yang tu Captain Hydra lah gang. Yang itu bukan Captain America. Guys, you guys dah tengok ke trailer terbaru Avengers Doomsday? Aku macam ada benda yang membuatkan aku terfikir tau. Satu, korang perasan tak? Watak Thor tu, dia punya penampilan dia macam Thor dalam Infinity War. Aku rasa lah itu bukan Thor yang dalam The Love and Thunder. Sebab kita tahu yang Thor yang terbaru, rambut dia dah panjang balik. Tapi kenapa dalam trailer rambut Thor pendek macam dalam Infinity War? So aku terfikirlah kan, adakah sebenarnya Dr. Doom ni sebenarnya dah kacau timeline? Maksudnya dia tarik je mana-mana superhero daripada pelbagai timeline untuk bantu dia reshape balik timeline. Dan aku rasa lah kan, yang jumpa Thor tu sebenarnya adalah Captain Hydra, bukan Captain America. Mungkin sebenarnya aku rasa Dr. Doom ni cuba nak recruit pelbagai superhero untuk bentuk balik timeline yang baru. Siapa tahu kan. Dan aku rasa benda ni mungkin diketahui oleh Loki. And then Loki, aku rasa lah, dia pergi jumpa balik Steve Rogers. And then dia nak minta bantuan Steve Rogers, iaitu Captain America. Kalau you guys tengok balik yang teaser sebelum ni, Captain America tu rambut dia pendek. Dan pada aku lah gang, kemungkinan tangan yang pegang kad TVA yang ada gambar Loki tu, mungkin itu adalah Steve Rogers. Sebab aku rasa Loki kan, mungkin dia nak minta bantuan Steve Rogers. So of course aku rasa Steve Rogers ni, dia nak verify betul-betul, betul ke yang tu Loki daripada TVA. So aku rasa that's the reason why kenapa ada satu scene tu yang ada tangan pegang kad TVA gambar Loki. Dan aku rasa mungkin masa ni lah yang Loki cerita pasal TVA, cerita pasal multiverse dekat Steve Rogers. Dan one more thing is, korang perasan tak? Dalam trailer terbaru Avengers Doomsday, tak ada Doctor Strange. Tak ada langsung. So adakah sebenarnya Doctor Strange ni sengaja tak muncul dalam trailer sebab tak nak kantoi? Yang mungkin sebenarnya Doctor Strange ni dah tahu lama tau yang war ni akan terjadi. Dan mungkin aku rasa dia decide untuk bantu Doctor Doom untuk kalahkan Avengers. Apa pendapat korang? Cuba korang komen.